kata, putih betul kulit sekarang sejak pakai produk Miracle ni. Putih sampai kena kain kapan tu kan? Yalah, putih sampai jadi jenazah. Putih semua. Putih semua. Sumbat dengan apa kapas-kapas kat hidung. Putih betul kan sampai inilah impian arwah dulu. Nak bagilah lebih sikit. Tak baik. Tak, untuk kulit orang yang normal, untuk kulit orang yang tak ada masalah, korang boleh cuba. Saja percaya setiap produk, tindak badan dia berbeza. Skincare ke, shampoo ke, produk apa-apa lah. Tapi, macam Sajak ni jenis darah A+. So, orang jenis darah A+ ni, Sajak pakai produk yang macam produk rambut, skincare. Dia tak akan dapat benda tu secara on the spot. Dia makan masa. Paling tidak pun dalam 5 hari, seminggu lah, baru nampak. Kalau orang pakai tu, pakai hari ni, esok tu nampak membohong. Kau ingat kau tu apa? Kau ingat kau buat benda tu turun masuk dalam darah kau ke? Membohong. I tak percaya benda tu. Kalau drip ke apa, yes, I percaya. Tapi kalau bak-bak ni, memang tak percaya. Tapi tak drip pun tengok juga. Tak semua dia terus absorb. Kan? Apa dia? Sajak berapa tahun dah kat sana? Sajak sebenarnya nak masuk 5 tahun dah kat sini. Nak masuk 4 tahun lebih dah. Kenapa yang? Cepatkan masa berlalu dekat 5 tahun dah Sajak kat sini. Masa berlalu tanpa ku menyadari. Cak komen lah pasal apa? Pasal apa? Pasal Maisara Bakti Anjana ni. Cak kan suka bagi motivasi pada orang. Cerita-cerita macam ni, I tak berapa campur yang. Ini cerita, semuanya cerita yang pasal yang lepas-lepas. Yang lepas ni kita, I tak nak berani lah cerita. Ini semua geng-geng Gen Z. For me kan, diorang pun masih budak lagi. Semua benda diorang nak bercakap, nak bercerita. I tak nak campur. I orang yang sangat very peace. I tak campur pasal-pasal ni. Yes, kalau you kata I boleh bagi motivasi. Ini bukan pasal motivasi. Ini pasal mereka punya the past. Kita tak nak campur. Kita pun tak nak. Kita pun orang kata apa tu, kita dengar je. Tak apalah, Nok. Biarlah diorang bergaduh-gaduh. Nanti nak raya ni, pandailah diorang bersalaman. Kan? Kadang-kadang kawan pun tak guna juga. Suka menunjuk-nocok. Sebab itulah kita ni, hidup kita ni kena berhati-hati. Jangan percaya 100%. Kadang apa kawan menyampaikan, sebenarnya dia nak pecah belahkan kita. I pernah mengalami situasi macam ni juga. Ada orang kata kat I, kawan tu macam tu, kawan ni macam ni. So, kita menjadi geram dan dendam. End of the day, kita yang bergaduh. Sebenarnya, dia nak kita bergaduh dengan orang tu. Supaya boleh membalas dendam dia. Faham tak? You faham tak maksud I? Ada kawan, dia cerita. Contohlah kawan si Sajak lah, ada kawan seorang ni.
Sebenarnya dia bergaduh dengan orang tu. Tapi dia ajakkan kita ni sebab kita ni lebih berpengaruh, lebih bagus, supaya kita bergaduh dengan dia. Dia menyampaikan, kau tahu tak, Nok, dia tu tak suka kau tau. Mengkala dia kalau nak buat, dia tak boleh. So bila dia cerita kat kita tu, bila kita bagi tahu, baru kena buku dengan ruas. You faham tak soal? You faham tak? Sebenarnya benda ni boleh settle dengan mudah je. Ini semua pengalaman-pengalaman kita ketika kita zaman-zaman Gen K. Tiba Gen K pun boleh. Sekarang Gen Z kan. Kita zaman-zaman kita Gen K. Gen K pun boleh. Gen K. Zaman-zaman Gen K. No, zaman Gen K. Tasha ni dia boleh bagi flower. Sebenarnya dia ada benda yang dia nak buat. Mak blokkan dulu awal-awal. Faham? Ya, kat mana sudah tu saja. Ya. So benda macam ni kita jangan masuk campur. I pun tak nak masuk campur. Harap mereka semuanya boleh selesai secara baik-baik. Boraklah pasal siapa ni? Good night saja neutral. Kini dah selamanya cantik. Realita ni balik Malaysia tak sajat. I kalau balik kali ni, I tak akan cerita ke orang. Mak balik ni, kalau mak dah balik raya dekat Malaysia, mak akan jadi nak jadi kumbang lah supaya orang tak perasan I kan. I jadi kumbang. Kumbang yang melekat kat dinding. Siapa tu kumbang? Gitu mak jadi kumbang. Pam, mak sajak balik dah. Tiba. Mak kena menyamar. Nok. Mak kena jadi kumbang, Nok. Kumbang. Kata buat open house. Kau nak suruh aku buat open house, kau nak menjemput bahala lah. Kalau aku buat open house. Isu dia je. Janji. Macam mana saja solat raya nanti. Lama tak nampak. Dek Wah. Minum air apa tu? Oren.